dia tak register korban lagi. Tahu tak korban tu wajib? Wajib. Nani? Ya wajib. Tak tahu. Dalam mazhab Hanafi. Awak mazhab apa? Syafi'i. Nasib baik mazhab Syafi'i. Tak wajib. Tapi sunat muakkad. Sangat dituntut. Bila dengar kata sunat muakkad, jangan kata tak wajib pun. Sunat je. Jangan cakap macam tu, Syekh. Bila kita sebut sunat muakkad, maksudnya ialah perkara yang sangat dituntut. Maksudnya apa? Kita kena buatlah. Tak malu ke dengan brothers kita daripada Bangladesh, Pakistan, India yang mazhab Hanafi, yang mana mereka memang tiap-tiap tahun memang akan buat korban. Sebab apa? Sebab wajiblah bagi mereka. Tapi ikutkan, kalau diorang nak bagi alasan, kami tak mampu. Kan boleh. Gaji banyak mana? Gaji awak banyak mana? Come on. Ahmed Abdul Rahman, Ali boleh buat. Takkan kita tak boleh buat. So, saya seru semua wajibkan diri untuk buat korban untuk tahun ini dan tahun-tahun akan datang. Jom kita buat korban. Lagi 2 hari nak raya. Sempat lagi, Syekh. Saya akhiri video ini dengan sedikit pesanan yang menyentuh hati daripada Al-Fadhil Ustaz Johari Wahab. Kita tengok video dia selepas ni, dan untuk next video kita sembang pula bab korban dekat luar negara. Kelas. Jujur daripada hati kita. Kita ambil 800, 900, 1,000 kita buat korban, kita jadi miskin ke? Jadi papa kedana ke? Bulan tu tak boleh bayar duit rumah dekat bank ke? Anak bini kita kebuluran ke? Kita dalam bab agama ni cukup berkira. Tapi dalam bab dunia kita tak pernah berkira.